hasil pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2020. Sebab kita tahu untuk mendapat satu kejayaan ini perlukan usaha dan pengorbanan yang sangat besar. So, apa yang saya nak cakap kat sini, jangan takut untuk kita teruskan pelajaran kita dengan melalui apa yang kita minat. Sekarang saya bersama pelajar cemerlang SPM Imtiaz TU 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saudara kongsikan amalan atau rahsia yang dilakukan bagi memperoleh keputusan SPM yang cemerlang? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya rasa antara keamalan dan tabiat yang saya selalu buat adalah menjaga hubungan dengan cikgu dan ibu bapa. Saya rasa benda ni dalam sekolah imtiaz saya rasa masih kurang. Jadi antara cara dia, kita sentiasa menghormati, kalau jumpa bagi salam, dan yang antara yang paling penting adalah sentiasa pergi tanya, tak kira lah tanya khabar ke, tanya soalan kerja sekolah ataupun tanya soalan yang umum, asalkan nampak yang kita tahu cikgu tu berilmu dan kita sentiasa mencari cara untuk sentiasa bersama dengan cikgu. Dan seterusnya adalah hubungan dengan ibu bapa. Dengan ibu bapa, saya rasa benda ni pun mestilah diamalkan, sebab tanpa ibu bapa kita tak ada apa-apa. Hubungan kita dengan ibu bapa lah yang antara yang paling penting untuk kita dapat kesimpulan. Mungkinkah saudara boleh kongsikan kata-kata kepada calon SPM yang akan datang? Ni kata-kata saya adalah buat yang terbaik, insya-Allah. Mula-mula memang rasa susah, tapi makin lama makin mudah, insya-Allah. Sekarang saya bersama dengan pelajar cemerlang SPM Imtiaz TU bagi tahun 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saudara kongsikan kepada kita semua rahsia kejayaan ataupun amalan-amalan yang diamalkan sehingga dapat memperoleh keputusan SPM yang cemerlang? Baik, yang pertamanya terima kasih. Saya Wan Amir Sakif bin Yusri. Alhamdulillah, result SPM saya dapat straight A dan 6A+, termasuk 2A-. Jadi antara rahsia yang saya boleh kongsikan adalah sebenarnya kita sebagai pelajar imtiaz ni, kita ditetapkan dengan sistem yang dirangka oleh pihak sekolah, iaitu sebenarnya satu sistem yang sangat berkesan dalam mendidik dan membentuk satu pelajar yang cemerlang. Jadi selagi kita follow sistem tu, selagi kita mampu untuk menampilkan diri dengan sikap yang terbaik, dengan semangat yang terbaik, dan kekal konsisten sepanjang era SPM kita, itu sudah cukup untuk jadi yang terbaik, ya. Seterusnya mungkin saudara boleh kongsikan kata-kata untuk calon SPM yang akan datang. Pesanan untuk batch 07 kan. Pesanan 09. Pesanan untuk batch 09, SPM awak tahun ni. Jadi mungkin kekalkan semangat, fokus dalam kelas, dan kalau ibu-ibu minta kerja sekolah tu, sentiasa hadirkan diri, tunjukkan yang sikap belajar yang terbaik. Itu saja, terima kasih.